Tegurlah saya, marahlah saya. Jana Nik mohon maaf secara terbuka. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan pengacara popular, Jana Nik sekali lagi tampil membuat permohonan maaf secara terbuka menerusi Instagram miliknya sambil menyatakan azam untuk lebih berhati-hati dalam menjaga tutur kata pada masa akan datang. Menerusi perkongsian itu, Jana menegaskan dirinya terbuka menerima teguran jika ada kesilapan atau kehilafan yang tidak disengajakan. Menurut Jana, setiap teguran dianggap sebagai satu peringatan yang wajar dihargai, bukan untuk dipertikaikan. Saya mohon ampun dan maaf daripada semua. Dan saya juga memaafkan anda semua. InsyaAllah, saya juga berazam untuk tidak lagi berkata-kata apa-apa yang mungkin tanpa disedari akan menyakiti hati sesiapa. Andai kata, suatu hari nanti saya terlupa, terleka. Tegurlah saya, marahlah saya bersyukur atas segala teguran. Semoga segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita manusia yang lebih kuat dan lebih baik di masa akan datang.